Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi semua sekali. Alhamdulillah. Malam ni satu gambar yang dihantar kepada saya dan saya juga ambil daripada suapan daripada maklumat-maklumat sahabat-sahabat saya kepada hari ni saya nak sebut. Saya dah ambil daripada Ibu Loh. Ibu Loh tu siapa? Abang cari sendirilah. Okey. Jadi untuk maklumat semua, kenapa dan mengapa apa tindakan kita selama ni sering gagal, tangkapan tak berlaku kepada ahli Parlimen Raub, peneroka-peneroka haram yang ada dalam gambang ini, yang ada dalam gambang semasa protes di hutan simpan kerajaan punya, penceroboh-penceroboh cilaka ni. Rupa-rupanya ada abang besar dia orang jamu mengketa darah cukup. Patutlah tak berani nak bersuara, tak berani tangkap. Polis pun buat tak tahu, pejabat hutan pun tak berani sentuh puak-puak ni. Rupanya di balik awan di balik awan ada abang besar tengah menjadi big brother untuk menghalang tangkapan berlaku kepada puak-puak kapiak ni. Abang tengok gambar ni, dia jamu berkotak-kotak mai dalam Putrajaya ke manakah kita tak tahu. Tapi gambar itu telah membuktikan. Hamba jangan kata AI pula. Faham? Gambar tu dah ada. Sama ada gambar tu benar ataupun tidak, tapi MP Raub ini telah membawa peneroka-peneroka haram berjumpa dengan Big Brother yang kontrol Malaysia, seluruh Malaysia. Yang Big Brother ni lupa kot. Dia lupa yang rakyat yang lantik dia jadi Perdana Menteri. Dia ingat dia naik jadi Perdana Menteri atas anugerah. Oi bangkai, kepada Big Brother ni jangan jadi bangkai, jangan jadi balaci, jangan jadi barua Cina. Kalau hang rasa hang Melayu, hang duk sembang pasal perjuangan orang Islam, tapi hang buat perangai macam celaka, dan hang izin gambar-gambar hang dikeluarkan, nak menandakan apa? Kalau begini pemimpin-pemimpin yang ada akan merosakkan. Ini penilaian masyarakat apabila gambar-gambar ini tersebar di media sosial. Dia ada di Facebook, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di apa lagi? Saya tak tahulah, banyak sangat. Macam-macam. Kepada Big Brother, lu fikir baik-baik hang jadi penjilat pada Cina kapiak. Hang jilatlah telok puak ni setengah mampu sebab mereka bagi sokong undi ke hang. Mangkang, aku nak bagi tahu ke hang satu benda. Ni aku panas dah ni. Apa nak bersekat. Apa share siap-siap video ni. Kalau bangsa baru inilah Melayu, pemimpin Melayu yang melingkup negara. Inilah pemimpin Melayu yang mengketa darah rasuah, membela puak-puak Cina kapiak. Mau kata orang Melayu buat perkara-perkara ni, hampa suruh tangkap setengah mampu. Apa yang berlaku pada GISB sebenarnya itu arahan Cina-Cina kapiak ni. Sebab takut ekonomi Melayu makin mencanak naik, orang dah tak beli barang dekat puak-puak kapiak ni. Jadi menteri bodoh ni, yang jadi Perdana Menteri bengong ni, hidup bersekongkol dengan peneroka haram ni, bersekongkol dengan ahli Parlimen Raub ni, Cina di AP ni. Hanglah barwa yang selama ni kami tak boleh nak sentuh. Tapi hang ingat kepada Anwar Ibrahim, aku nak pesan, hang nak jadi Big Brother, hang jadi. Berapa tahun hang nak boleh bertahan. Tapi hang ingat,
apabila jari ni pada PRU akan datang, jari ni akan menentukan kedudukan hang tu di mana. Hang berasa hang tu dah besar, hang dah jadi menteri atas lantikan siapa? Lantikan agung hang. Sorry bos, yang lantik hang tu rakyat di bawah sini, yang duk celup jari lepa pi pangkah hang tu untuk perubahan, untuk keamanan negara. Kalau macam ni hang membela puak-puak komunis, hang patut orang pertama kami tindas. Hang ingat rakyat Malaysia, hampa fikir elok-elok, hampa guna otak cerdik pandai hampa. Ini bukan hasutan, ini bukan perkara-perkara main-main. Maruah Melayu dipijak oleh bangsat-bangsat yang ada dalam gambar ni. Hampa tengok elok-elok, kerana hampa sokong lepa, kerana kepentingan politik hampa. Inilah jadi barua yang menjadi melingkup negara Malaysia. Kenapa? Apa yang berlaku apabila puak-puak ketimbang ni jadi kerajaan? Pasalnya TNB bulan 3 dah start naik elektrik. Hampa sedang tak sedang? Sebelum ni karan hampa 200-200 dah jadi 500. Pernah hampa fikir? Sebab tak rasa kan, sebab kita duk guna karan. Tapi bila tengok bil apa? Tinggi sangat. Tak apa, tengok bulan depan. Itu sifat hampa. Barang mahal, ekonomi teruk. Alasan mereka nak perbetul ekonomi. Sebenarnya mangkuk ayun yang duk ada depan tengah-tengah ni bodoh pasal ekonomi. Tak tahu apa, nak melingkup negara je kerja dia. Sebab itulah Tun buang dia dulu. Patut Tun buang pun dulu. Sepatutnya Tun sumbat penjara, biar keput dalam jil. Hang ingat sini ya, Perdana Menteri Malaysia, hang ingat sini. Aku nak bagi tahu kat hang satu perkara. Bila PRU akan datang, kami akan pastikan seluruh rakyat Malaysia pusing hampa balik, dan aku akan pastikan kerajaan yang baru akan naik tolong balas dendam, sumbat muka-muka ni dalam jil, biar reput dalam jil. Hampa main politik dendam kan? Hampa akan terima balik politik dendam ni secara pelan-pelan. Ingat, kerana itulah peneroka haram sampai hari ni tak boleh ditangkap, kerana ada Big Brother yang duk bela mereka. Orang bawa mai baru durian, takkanlah maruah seorang Perdana Menteri hanya sebiji durian nak mempertahankan peneroka haram. Hei Perdana Menteri, kalau hang rasa hang tak ada duit nak beli durian, bagi tahu kat aku, selori ku hantar kat hang. Bagi tahu kat rakyat macam aku ni, rakyat marhain macam aku, selori ku hantar pergi dekat Putrajaya. Aku nak tengok hang mengkata darah sampai satu lori tu boleh ke tak boleh. Tapi disebabkan hang ni memang balaci kepada DAP, apa DAP buat, Cina tu peneroka ni babi ni jamu hang derian sampai apa yang dia dah langgang aturan kerajaan, hang abaikan macam tu je. Titah Sultan Pahang, hampa pemain macam tu je. Apa level Sultan Pahang dengan apa? Hang rasa Sultan Pahang tinggi pada hang ke atau duduk bawah tapak kaki hang? Sebab tu hang berani buat. Hampa pedajai raja-raja macam tu je. Bila aku cakap macam ni, berkata aku resis, aku sebut 3R. Sebenarnya Perdana Menteri hampa ni lah yang merosak sistem raja-raja Melayu sekarang ni. Kalau orang Melayu tak sedang lagi, eloklah orang Melayu-Melayu yang tak sedang duk kipas lepas lagi ni, eloklah Melayu-Melayu tu pergi jahanam, pergi mampus. Ingat, PRU nanti hang tahu langit tinggi rendah. Yang lantik hang bukan golongan-golongan atasan. Yang lantik hang ni petani-petani kampung. Petani-petani, orang-orang kampung yang duduk di kampung, yang kerja kais pagi makan malam. Hang ingat Tuan Ibrahim, sampai mampus aku akan pastikan hang masuk jail balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.